Assalamualaikum. Selamat kembali di channel Roy Garage yang dah lama sepi. Akibatnya kerja banyak guys. Kerja banyak guys. Oke, mana yang kau dah tengok projek aku yang sebelum video ni, ya, motor rain tu. So ini aku nak buat penyambungan kerja dah. Sebelum ni aku ingat nak buat stage 1 standard try top speed. Stage 1 kita try top speed. Stage 2 tukar bateri lithium. Bateri rosak. Ini bateri bukan aku punya ni, ada sahabat kita punya. Aku nak pinjam kejap. Bateri aku habis. Bateri habis. Hujung bulan ni baru sampai. Hampir tiba tu. Rasa dah sampai Malaysia ni. Dah dapat lepas custom. Tapi bukan untuk bateri Ziho. So untuk Ziho, aku tak cakap lagi. Okay, projek kali ni untuk motor EV bike brand Ziho orange ya. So untuk komponen ni, bukan komponen, storage, ruang untuk bateri dia ni boleh besar-besar guys. Boleh balik kampung. Sebelum ni ramai orang cakap EV ni tak boleh jalan jauh lah. Tercabar juga tau kita. Tercabar. Kita nak benda tu kelemahan EV lah sebenarnya. Tak boleh jalan jauh lah, 100 kilo je. Apa benda. Tak puas. 100 kilo dia tak puas. Kali datang Ziho, aku tanya kilang bateri aku, berapa boleh muat ruang bateri Ziho yang panjang ni. Bateri boleh jalan jauh berapa jauh. Sekali discuss boleh muat 72 volt 180 H. H ni 180 H ni ibarat tangki lah. Tangki ni besar. 72 volt tu voltage. So dia punya power lah. Sebelum ni aku pakai dekat Yadia 84 volt. So dia penuh jadi 100.8 volt. So dah kuat lah. Voltage semuanya lagi tinggi, lagi padu motor. Tapi untuk Ziho ni kita kurangkan sikit power lah. Semana 84 ni power sangat. Lagi kena 6000 watt. Customer aku dah 5 orang accident. Aku dah tak nak dah. Customer aku, sahabat aku dah dekat customer ni kan, accident. Bila tanya kenapa accident macam mana, yang seorang tertidur pula. Tertidur bukan salah motor laju tu, terlalu lena sebab dibuai kesenyapan EV. Ada yang accident, ada yang try speed, jatuh kan. Tak nak lah benda tu rasa. Tapi bila buat laju-laju, kelemahan yang akan dapat, satu yang paling penting dia punya kelemahan dia jarak. Walaupun bateri tu besar 80 H boleh pergi 140-160 km, tapi kolong-kolong boleh pergi 100 ya. Sebab bila gelok, dia akan gunakan power dia lebih. So bateri ni akan bekerja keras dan dia akan cepat lemah lah. So untuk projek Ziho ni, power ni aku nak cari cukup-cukup je 15, 16 laju dah. Tapi aku nak cari keselesaan dia. Keselesaan dia apa tau? Ziho ni kelebihan dia, bila kau bawa berdua, motor ni selesa. Kalau kau buat seorang pun selesa. Selesa Ziho ni bawa berdua. Kaki orang ni okay. Kaki orang depan sini, kaki orang belakang kat sini guys. Bila kaki kau duduk bawah traffic light merah, kau tak belaga dengan kaki orang belakang. Macam motor ni, kaki kat sini, ini pedal ni. Apa tak? So akan belaga kaki. Ni kelebihan Ziho. Tengok muka aku lagi gabut. So untuk projek aku ni dah terbagai sebenarnya. Sebab itulah yang video sebelum ni aku dah malas nak siapkan sebab
Jadi 2 kerja. Alang-alang dah terbuka ni, hati ni pun dah membara nak siapkan motor ni. Motor projek, mana ada orang tak nak cepat kan? Takkan orang nak lambat. Dia perlu otak ni, dia fikir. Kau berak pun kau fikir, bila aku nak buat motor ni aduh, barang lambat pula sampai. Kan? Sekali barang sampai, job banyak pula. Job banyak tu bagus sebenarnya. Job tak banyak, koyak juga aku nanti. Nak curi masa tu. So, masa malam-malam macam ni lah. Terpaksa lah bayar anak bini kerja. Sebab nak jadikan projek ni. So, bebe banyak pun ramai orang suka pula aku bebe. So, projek motor ni, apa yang aku nak buat, tutup pagar je. Tutup pagar je. Lalang masuk nanti. Aku punya bengkel tertutup. Aku tak suka diganggu. Bila kita nak berkarya, orang ganggu datang lepak lah. Cerita pasal awet sana, awet sini, aku tak suka. So, projek aku ni kena masuk rumah. Nampak tak? Serabu. Inilah stok-stok aku yang ada. Gelap lah. So, ni set belakang dia. Apa yang aku nak kelainan kat sini, rim ni 14 inci. 14 inci. Kenapa aku masukkan 14 inci? Nanti aku cerita kat ujung. Takkan aku nak cerita semua hari ni. Dan aku akan pakai double disc. Dan aku pakai keliper bercerembo. Ini sorry sikit lah. Ini berembo lah. Ori mai. Dan rim depan dia, macam banyak pula aku cakap. Ni rim depan dia. Tak pak. Ini absorber dia. Bateri habis. Ni kontrol yang rosak-rosak tu. Ada ke geng yang boleh repair ni? Mari kontak aku. Ni controller, bukan apa, hub yang dah kong. Ini padu aku punya lagi. Ini punya bearing. Ini dah burn. Ini hot sensor. Ini elok. Ini dah lemau. So itulah dish. So aku decide, aku tak nak pasang bateri dulu. Aku nak try masuk fitting untuk belakang dulu, rim 14. Di depan aku risau juga, takut rim 14 ni sempit. Nak masuk kat depan, takut dia sagat. Tengok jauh lagi ruang dia, tapi takut sagat. Tapi tak apa, itu kemudahan hari. Kita nak buat belakang dulu lah. Aku rasa macam nak buat belakang dulu, bagi dia fit dan lower. Sebab rim 14 ni bila kita pasang dia jadi besar, so dia akan tinggi motornya. So nak counter balik, aku nak rendahkan dia. Belakang sagat bawah, itu confirmnya. Memang makan ni matang punya. Ini semua makan punya ni. Aku nak barai belakang sekejap. Penat lah cakap. Kerja aku stop sekejap lah. Alhamdulillah dah barai kan. Leceh Lihu ni nak barai. Nak buka kabel tepi sini. Ada klip-klip dia tu, yang besar ni. Yang besar ni nak kena buka. Tapi ni belakang nanti nak kena barai. Sebab nanti controller duduk belakang ni. Sebab aku punya biasa, aku kalau buat bawah seat, aku tak nak potong apa-apa pun tak. Biar dia clean, cun-cun punya. At least kita buat motor laju macam mana pun, bawah seat tu kena clean. Ni motor yang aku dah buat. Motor yang dah aku buat modified extreme ni tau. Pak, bawah clean. Macam mana kita nak potong tu je untuk breaker. So boleh letak barang. Rumah pun sayang. Ni buat motor tak boleh letak barang. Macam-macam bawah seat tu. Jadi tak berapa cantik lah. Sebab kegunaan motor ni kita nak buat beli barang, nak pergi jalan. At least betul-betul gunalah 100% kegunaan motor ni. Cuma kita ubah sesuai bagi cantik dan laju. Kegunaan masih sama. Tak ada yang jadi kurang. Bawah seat tak boleh letak barang. Bahayalah apalah. Wire takut tertouching. Kita tak nak.
Nanti kita buat style apa dah? Vietnam, Cina, diorang barai semua kan. Waktu pam. Aku tak ada fotografer. Tak ada orang yang nak pegang kamera. Aku semua buat. Memang malas aku nak buat rupa gitu. So aku buat macam mana aku punya style je ni lah. Simple je. Edit pun korang pun suka. Jom kita pasang yang set belakang ni. Set belakang ni rompong pula Tak perasan lah. Tak ada. Aku buat apa, plastik tu yang jernih tu kan, tak dalam ni. Waktu laser cut tulis Roy Garage. Waktu letak lampu, hoi, nice siut. Bila dah nak buatnya. Jom kita pasang ni dulu jap kat dalam ni. Aku dah pasang lah tu siang hari. Dah pasang. Gempak kan. Gila syak. Aku pasang ni, letak sober swing arm, rim tu aku dah cun center kan. Waktu aku dari tadi tengok ni, kalau sebelah ada awet cun, aku tengok rim ni. Awet cun esok lah tengok. Itu pun kena tengok juga tu. Rezeki kan. Apa aku tengok ni? Apa sih? Sekarang ni motor ni kalau aku buat dari laju pun tak boleh siap. Bateri tak sampai lagi. Tapi kalau bateri dah sampai, bateri untuk Yadia semua dah sampai. Dah nak sampai. Dah kat Malaysia dah. Yang untuk Ziho ni lambat lagi. Lagi 20 hari lah. Uish. Rasa macam nak sangat cepat motor ni. Tak nak tidur malam ni. Aku nak siapkan juga. Sebab set belakang, set depan, controller, semua boleh buat. Barang semua ada. Tak ada dah, semua dah ada. Bateri je tak ada. Awas tu. Rotak dia. Cerita pandangan pertama. Jom tengok. Ui. Clipper tak tukar lagi ni. Letaklah Brembo kan. Aku ada Brembo ori. Aku tak tahu letak mana. Kalau cari tak jumpa kan, letaklah Brembo apa pun kan. Jadi kalau lain sikit. Jangan sweet hitam. Sweet arm hitam kan. Silver lagi nice kan. Kalau silver, sweet arm, sober konon nak nampak lah. Bila dah pasang tak nampak apa. Itu lantak lah. Jadi dia function sedap. Okay kan. Letakkan Brembo warna grey kan. Kalau warna gold yang kopi punya tak cantik. Nampak betul lokalnya. Grey tu okey lagi sikit. Waduh, nice gila shoot. Awak dul. Penuh. Nanti sangkut tak? Mesti kata sangkut tak? Mesti sangkut sikit-sikit tu biasa lah. Kalau sangkut lagi, bawah ni boleh adjust tinggikan. At least kita stand, tayar kena terangkat. Nak masuk motor senang guys. Kan? Dis ni kalau aku besarkan lagi pun boleh ni. Ni bawa 220, beli 245. Pun ngam juga ni. Ui, nice lah. Tapi dis tak beli lagi. Dis habis. Lawa syut. Lawan. Aduh. Ini aku dah tak nak laju sangat dah. Bawa motor ni aku nak jalan jauh je. Dah tunang 17 dah cukup dah. Laju dah 2 tunang 17. GPS lah jangan 3 meter. Kalau motor petrol biasa 2 meter. Meter tak tepat. Kalau kita tu kita boleh tune. Lawan. Kau tengok aku buat apa? Tengoklah ni. Oi. Kita nak siap ni. Aduh. Lawannya tak sabar rasa nak try bawa. Jalan aku sama berangan. Dia bukannya berangan. Ini tak payah berangan dah. Ini dah depan mata. Berangan tu tak dapat lagi. Ini bukan angan. Ini dah jantaan. Cuma kita nak cek dia, nak olahkan lagi nice. Macam aku cakap lah. Dekat sini lubang. Kita ambil plastik tu. Waktu laser cut kan, tulis nama. Waktu letak lampu. Ui nice tu. Letak lampu oranye ke, putih ke kan, biru-biru sikit. Bawah letak lampu tom yum.
Aduh mah, Need for Speed pula. Tadi tu pun nampak motor EV. Aduh, kawannya. Sekejap aku fikir sekejap, berangan sekejap. Bukan berangan. Cak idea. Morning. Sudah pagi. Sudah habis termenung. Aku buat post wire dia ada colour-colour sikit lah. Bagi meriahkan suasana hari-hari. So, aku nak buka belakang ni. Aku nak susun controller, nak susun water pump. Banyak kena susun belakang ni. Aku tak nak nampak apa-apa benda semua, tak nak. Aku nak biar clean je. Tidak parai lah. So ni controller dia memang ngam duduk situ. Wire mengam. So aku susun lah hose, air radiator. Ni pump dia nanti nak duduk dekat double tip, dekat kapset. Ni apa ni? Oh, kabel buka seat. Tu controller dah duduk cun situ. Ni hose, apa? Kabel dah susun cantik. Semua dah cun-cun. Ini nanti radiator kat depan. Kalau dekat China diorang letak radiator kat sini yang kecil, diorang ada kipas. Tapi aku tak confident pula. Sebab kadang diorang agak sejuk, kita panas. So letak dari dua lah, aku rasa elok. Lagi besar radiator lagi baik kan. So ini dah settle lah ni. Ni ada wire-wire sikit, nak kena panjang sikit. Wire negatif ni, positif tu. Negatif, nak kena potong, nak kena panjangkan sikit. Untuk sampai kat sini, tak sampai. Kalau sampai pun dia ketat, lepas tu dia tak boleh nak tutup seat nanti. Jom lah, selesaikan sikit. Belakang dia tak banyak dah, sikit je dah gini. Okay, belakang aku dah pasang, aku dah try. Aku ni nak buat betul-betul motor ni, nak tunjuk video banyak, susah lah, kerja banyak. So, aku dah run. Nice lah motor ni, gila betul lah. Aku dah run, ada sikit problem. So, sober ni tak boleh pakai lah. Sober ni dia sangkut dekat plastik ni kan, yang belah dalam. So dia boleh main sikit gila. Aku apa benda yang sangkut pula ni. Aku jonjok rupanya botol tu bila armnya naik, dia kena cover tu. Takkan aku nak potong, nanti air masuk dalam. Hantu betul, dia kata untuk zero tapi sangkut. Mungkin yang standard boleh pasang kot. Aku terpaksa lah pakai sober tu, Olin tu. Paksa lah pakai tu. Tu keras sikit. Yang ni sedap lah, lembut kan. Tapi tu lah, aku ingat ambil spring letak kat sana pun nice juga. Aduh, dah buka balik. Sober. Aku nak kena cepat. Malam ni juga aku nak siapkan depan lah. Boleh siapkan depan lah. Tak dapat siap depan, at least handle dah terpasang. Ring depan semua dah pasang pun dah cantik lah tu kan. Jom kemas dulu. Waktu kita buat depan. Ini dia fork yang kita nak pakai lah. Macam biasa lah bro. Kita pakai premium ya. T-clamp ni aku ukur. Alhamdulillah sama. Aku ada risau T-clamp ni lah. Kalau tak sama, aku kena ambil T-clamp ni. Tiang dia kena masuk. Pas juga masuk dalam sini. Aduh, itu wang lagi. Jom pasang. Okay geng, aku gasak je lah. Tak sempat nak rakam satu-satu lah. Gasak sebab nak cepat. Aku sekarang ni masa lah, kerja masa. So fork aku dah pasang, rim aku dah pasang, clipper aku dah siap bleeding. Dah siap bleeding. So isu dia sekarang memang aku tak boleh nak buat lah, siap kan. Sebab rim ni, dia punya disc dia terlalu lebar. Itu dia aku dah ukur. Aku ukur yang motor-motor lain yang dah double disc tu. So aku tak terfikir dah. Aku ikut benda yang sama. Tapi yang aku peliknya, apa pasal dia tak muat. So clipper ni dengan skru ni dia tak level. Banyak ni. Aku sebelah saja aku rasa dah 5mm. Kiri kanan dah 10mm. Tu lah. Aku pelik asal boleh tak boleh muat lah. Sedangkan motor lain aku buat muat. Ni ada jin yang tendang ni. Ada jin ni. Tengok. Ada ke? Yang tak jejak kaki tu. Ada tak?
tak ada pula. Aku nak buat kerja jangan jadi kacaunya. Ada ke? Tak ada. Dia suruh aku rehat katnya. Dah tak betul dah ni kerja hari-hari sampai malam. Kerja hari-hari sampai malam. Minum sekejap. So yang paling gempak, aku bawa 8 piston Brembo ori Brembo ori agak nak pakai lokal punya boleh je, tapi aku ada ori warna gold pula, kena dengan fork gold tu. Nice. So aku dah bleeding kiri kanan kan. Aku memang tak nak tukar benda ni. Kau boleh aku nak biar ori je. Malas lah aku nak tukar botol-botol. Aku nak buat motor ni macam mana tau, nampak gempak, nampak standard. Nampak gempak, nampak standard. Apa panggil apa? Sweeper Aku nak macam ni. Aku tak nak menyelah sangat yang terlalu ekstrim lah. Macam handle ni aku nak try kekalkan, tapi tak tahu berapa lama. Macam ni dah tukar handle kan, nampaklah garang sikit kan. Tapi aku nak, mungkin faktor umur ke, tak faktor umur juga, jalan buat gempak-gempak juga. Tapi aku nak biar handle ni standard. Yang best ni geng, kau tengok dah fit man. 8 piston dia jalankan ni, Brembo kiri kanan geng. Mantap siap. Aku tak payah tukar Brembo kopi punya bang. Pakai ori saja guys. Aku bleeding lama lah juga, tapi mantap siap. Dia memang padu, kecil-kecil cili padi. So ni benda lewat malam. Esok aku nak kena siapkan motor ni. Esok pula Ahad. Kalau Sabtu aku bawa rim ni pagi-pagi, belum buka kedai aku dah datang lah. Aku cakap tengah hari aku nak ambil. Dia boleh siap. So tengah hari esok aku boleh lah siapkan motor ni. Depan dah siap, semua dah siap, tinggal bateri tak sampai. Nanti bateri sampai aku tengah sodok je, wire semua aku dah siap. So isu sekarang tinggal dia je ni dengan bush aku belum buat lagi. Lepas tu bearing pun aku dah tukar. Bearing dia 15mm. So yang ini 12mm. So aku nak cabut bearing tu, pergi kedai special bearing, minta tengah tu 12mm, luarannya tetap sama ikut ukuran dia. So ini sudah selesai. Aku nak isi minyak, tutup, pasang balik dada semua. Sebab dia dah selesai pula depan ni. Rim nak buat kemudian tak apa, boleh jack. Yang dada sepan semua kita boleh pasang. Nanti kita pasang radiator. Hampir siap lah guys motor ni. Macam ini 2 hari saja saya hantam. Tapi kalau untuk motor customer, aku tak boleh buat 2 hari. Aku tak boleh buat 2 hari. Sebab motor aku sendiri rosak, aku boleh repair. Itu jam juga aku boleh repair. Tapi untuk motor customer, korang jangan minta 2 hari. Motor Yadia insyaAllah boleh. Tapi ini motor guys, tak boleh macam ini motor gila punya tau. Sebab kena buat betul-betul kemas punya. Bukan Yadah kita tak buat kemas, kita buat kemas, tapi dia simple sikit. Yang ini macam kau tengok video awal, nak kena buka kapset belakang, nak kena susun controller, kena wire semua nak kena susun, laluan air, water pump, semua kena buka kapset. Dah susun semua, baru sodok. Bagi aku tak ada susah sangat lah, tapi dia rumit sikit lah kerja dia. Maka masa kalau yang dia kau buka seat, kau buka kerja semua sampai selesai. Ada kata ada problem, kau buka seat je. Yang ini ada kata ada problem, kau buka seat, kau boleh main-main lagi kat belakang tu. Boleh main-main lagi, ada ruang lagi. Cuma sebelum nak buat kerja, pastikan breaker kau cabut. Kau off breaker. Ambil NFC ni, kau tekan ni, pastikan dia dah tak hidup. Maknanya api dah tak ada dekat dalam controller. Ada kata kau buat kerja, breaker tak off, terspark wire current negatif positif, tak rambut pacak, ada yang burn. Makan modal. So untuk malam ni
Pasang balik dari depan lampu semua. Lepas tu kita simpan tepi. Esok kita hantam ini motor sampai siap. Isnin pagi-pagi aku bawa rim ni pergi kedai. Tengah hari Isnin ni aku nak motor ni siap. Tinggal bateri, pasang, kita terus. Okey geng, sudah masuk, sudah potong baru. Ini caliper. Pusing dia ketat lah. Takut ke apa ni? Ini ketat sangat ni. Ni dia cek balik. Sekarang dia dah fit. Dah cun-cun lah. Mau lowot lagi nanti magat kat sini kona tak kena lah. Kan kepak. Oh ni lagi ada. Nak kena cek nanti. So aku nak buat batasap panjang. Potong. Dah tak banyak kerja dah motor ni. So aku nak simple je. Simple dan nice. Magat pula aku beli tak sampai-sampai. Aku beli Exomer ni sangkut siut. Dia kata PMP0 dia sangkut dekat cover ni. Yang ni pula aku masuk, ni sangkut kat sini pula. Tapi sini tak apa, boleh potong. Kalau yang sana tu dia suruh potong belah dalam, belah pisang dia tu. Pisang kan nanti air masuk dalam. Air masuk dalam ni. Ini sudah racun lah ni. Jom siapkan depan jap. Sikit lagi. Lepas tu try run pakai battery standard dia dulu. Battery standard boleh run, tapi tak padu lah. Tapi aku nak try run juga. Nak bagi dia semua perfect. Lepas tu tinggal masukkan bateri, settle. Pasang magat jap. Tengah buat sak depan panjang tu. Dah pasang magat dah. Tapi magatnya habis pula. Ni magat kesan insiden dah ni. Apalah aku pakailah kejap. Buat sarung bagi nampak ada-ada je. Bagi nampak dia ada. Kan? Oh mantap. So nak jalan radiator jap. Aku nak buat jalan radiator. Ini water pump dia kat sini. Ini dia punya radiator. Oh sini kamera. Tak nampak. Aku pandang benda ni. Kameranya tak tahu duduk mana. Ni radiator dia. Ni radiator dia. Pakai yang PC ni. Jom pasang. Sekejap. Duduk sini. Di sini bawah sikit. Tak boleh. Nanti aku nak pasang bateri. Bawah sikit. Tengok nanti. Okey, radiator dah pasang. Semua dah pasang. Ada benda dah sampai. Benda ramai yang dah tunggu-tunggu. Barang sudah mari. Sementara stok dah habis. Ni sudah sampai. Aku dah pasang radiator apa semua. Barang dah sampai. Tapi ada masalah. Bateri dah sampai kan? Bateri dah sampai. Mana ni cek-cek bateri tu. Roger. 465H. 550E. 50H. 65H. Ni 72 45H. Ni 84 50H. Ni 80H. H. Masalah siut yang datang. Order sebelum ni cunnya. Kali ni order je datang tinggi sebab dia 2P je. 2P 24S ni maknanya jadi 48 biji keping kat dalam ni. Waktu dia pula tulis salah 600A patut 1600. Tapi ini tinggi sangat. Tinggi sampai 11 inci. So nak masuk ruang kat bateri ruang tu terkeluar kan. Ini accident pula. Motor aku dah rengang dah ada ruang sikit. Aduh, ada 4 biji pula tu 80 isi. Bila dia tinggi ni nak muat kat motor dia akan terkeluar. So bagi aku tak berapa suka lah benda yang ni terkeluar ni. Ini okey lagi, rendahkan sikit je. Yang ni yang tinggi. Aduh. Macam mana lah order datang tak sama macam sebelum ni. Patutnya dia kena tahulah saiz yang kita order sebelum ni macam mana. Dia bagi saiz lain pula. Mana nak jual Aduh, bateri dah mahal.
Aduh. Jom lah. Aku nak bateri yang untuk Zihu ni tak sampai lagi. Dia masih dekat warehouse lagi kat China. So nak sampai sini kurang-kurang 15 hari ke sebulan. So sementara tu aku nak pakai bateri 32 45H ni. Aku kadangnya sikit dah cukup. Aku nak pakai 50H tu lah, 84 50H. Kita pakai ni lah sarung. Walaupun controller tu yang PMP tu, dia tak boleh support bateri sampai 100.8 volt. Dia boleh support lah 95 je aku, 95 ke 94. So aku kena charge bateri ni cuma 94 volt saja. Nanti aku akan tiup kat fast charging aku 94 volt, baru dia boleh jalan. Ada yang kata lah, aku terlupa dia penuh sampai 100.8 volt, motor tak akan jalan sebab controller akan detect over voltage. Bila over voltage, dia akan jaga diri dia, dia tak nak jalan. Dia jadi darah tinggi lah macam tu. Ni so aku kena kangkang kena start dalam bekas aku sana tu, tak tahu muat tak muat. Nak kena susun dulu lah. Aduh, ini lepas makan lah, dah pukul 12.30 lah. Lepas makan lah kita buat kerja. Ni aku tengah fikir macam mana aku nak jual benda tinggi macam ni. Aduh, apa benda lah. Bukannya murah menentang ni, mahal. Takkan tak nak jual. Tak nak jual, nak jadi apa dia kat sini. Makan lah. Ini berak. Time berak baru dapat idea ni kadang. Nak berak baru lepas berak pula. Alah. Sana tu. Okay geng, aku dah try aku punya bateri 84 volt tu dengan controller PMP tu kan. Tak padu lah controller PMP tu. Dia satu, dia baru lah. Dia baru memang bagus untuk kesihatan. Yang dia tak bagus dia protect barang dia. Dia protect barang dia. So ada benda, part-part benda yang kita tak boleh nak tune. Aku pakai hub belakang cuma 4000 watt je. 4000 watt. Controllernya boleh support sampai 1000. Aku buka 900, 500 tu kalau nak ikutkan dah boleh support 6000 watt WP. Ini 4000 watt tak WP pun tak padu. Kalau aku buka 900A. So ada something wrong somewhere lah. Ada yang tak berapa best lah kat control APT ni. Dia tak bagi dia betul-betul perform lah. Satu aku nampak dia tak power, satu dia kecil. Dia kecil, mungkin MOSFET dia tak banyak. Sebab MOSFET ni lah yang bagi dia power sebenarnya. Dia simpan power bila kita nak, dia boleh bagi. Aku tak suka dengan spek yang sekarang. Dia punya pergi tu macam tak best. Macam tak koyak lah. Dia punya G yang gravity macam tak berapa padu. Tak syok lah. Motor dah sedap bawa 14, tapi dia punya gravity ni macam kurang. Bila pulas dalam 3-4 second, dia punya performer dia makin kurang. Dia macam makin tengah dia tak koyak lah. So aku tak nak, aku tak suka. Sebab aku kalau nak buat motor customer pun, kalau jadi macam ni, ada setengah dia nak, ada setengah tu dia nak power. So controller ni terpaksa lah kena cari yang lama juga yang kita pakai. Satu isu Zihu ni, dia punya wiring terlalu rumit lah. Aku nak functionkan semua susah. Macam sekarang bila aku dah tukar bateri, dia punya indicator bateri kat meter tak jalan. Bila tanya orang sana, dia baca meter, dia baca apa, indicator bateri tu daripada BMS bateri. So dia bukan baca daripada voltage. Biasa yang lain baca daripada voltage. Kita boleh tune lah. Dia memang baca daripada BMS bateri. So bila nak connect dengan BMS bateri ni, mana ada, tak boleh buat. Satu, dia ada wiring daripada China. Dia ada something kita kena pasang tau. Dia suruh pasang, ada satu connector tu kita kena pasang untuk bagi dia run balik bateri. Tapi bila diorang ajar, ada satu part tu, wiring kita kat Malaysia ni tak ada benda tu. Benda tu tak ada. So dia pun, alamak, dekat negara diorang ada jual alat tu.
Kalau indikator tak jalan, pakai benda tu, dia terus run balik. Tapi sekarang ni benda tu tak ada kat negara kita punya wiring motor ni, Liho ni. So bila tak ada, tak boleh lah kita nak pasang benda tu. Fikir balik. Untuk buat masa ni, kita tak dapat solution lagi macam mana nak run indikator dekat meter tu. Kita terpaksa pakai meter asing lah untuk baca indikator bateri tu. Indikator bateri penting. Kan tak ada kau bawa, bateri habis kau tak tahu. So aku nak try lah masuk controller EM150 ni. Dia boleh buka 300. Tapi kalau untuk motor aku bantai kau sikit, 36, 38, 340. Aku nak try dengan 34,000 watt 314 tu, macam mana dia punya perform. Sebab daripada controller ni lah, bila aku pakai, aku dapat respon dia macam mana nanti dekat motor ni. Aku akan tahu data yang perlu aku buat nak bagi dia padu. So untuk ni, kita nak dapatkan data, terpaksa pakai ini. Controller ni punya wiring aku nak kena cari lah. So aku kena buka lah switch kiri kanan. So aku nak kena baca meter speedo mana satu. Ini memang kerja rumit gila, padu-padunya. Memang kau punya jom lah. Pasal nak tak nak kena buat. Yang penting NFC jalan. Bagi aku NFC jalan, speedometer jalan, bateri kita boleh pakai asing. Itu je paling penting sekarang ni. Jom gasak kejap. Okey dah, aku dah buka, dah barai. So aku nak masuk controller kat sini. Ada controllernya. Nak masukkan dia dekat sini. Muat tak? Mesti dah tak muat. Muat. Tapi ada kena modify sikit. Ada kena modify sikit. Aku nak kena buat tapak baru. Tapak baru ni kena buang, ni kena buang. Sekejap aku buat, sekejap. Okey, cuncut. Aku tak nak kacau bawah seat tu, biar ada ori. Controller kena duduk sini. Jangan duduk tempat lain, kau duduk je sini diam. Okey geng, aku dah pasang EM150 compare dengan APT 1000A tu kan. EM150 unlock lagi padu man. Beza buka 300 dengan tu 900. Ini lagi padu. Aduh. Tapi itulah masalah dia sekarang. Dia speedo tak jalan, bateri tu tak jalan. Ini dah klik-klik ni ibarat charging. Dia macam charging. Bila aku off, aku nak on balik, dia tak boleh. Aku kena off breaker, on balik, baru boleh on. So bila mode pun tak nampak lah. Tapi mode ni tukar. Parking pun function. Ni aku buat parking. Cuma dia tak display je. Ni parking kan. Kita tekan parking, dia tak jalan, nampak? Tak jalan. Kalau aku brake, jalan tak? Tak jalan jauh. So aku nanti akan release parking, motor boleh jalan. So kena ingat lah, benda tu parking tak parking. Aku rasa benda ni aku nak selesaikan masalah dia ni memang lama, makan masa. Sebab motor ni wiringnya, dia punya wiringnya kapal kotak punya. Satu, spek dia tak sama dengan China. Bila kita minta tolong orang China, dia tak sama macam orang China. So bila dia ajar, benda tak jadi. Dia tak jadi. Aku mau pening pasal motor ni. So aku nak kena cari solution lah. Meter ni pula nak kena pakai sebab kita nak NFC. Kalau aku tak nak NFC, aku boleh je pakai meter lain. Tapi itulah, lampu nanti semua dia tak jalan. Lampu semua kau kena buat wiring balik, kena looping lah, apalah. Jadi tak apa cantik. Aku kau boleh nak dia full function, laju, padu. Tapi bila nak buat tu, dia akan jadi isu sikit dah. Pasal meter, speedo, bateri, dua benda tu penting tu. So dua-dua penting tu nak kena hidupkan, aku tak susah nak buat macam mana. Sebab dia punya bateri ni, dia jalan BMS. So dia jalan BMS, dia kena jalan BM daripada bateri. Bateri aku BMS memang kat dalam, wire tak ada keluar pun untuk nak baca bagi dia data. Sebab tu dia ada alat dia tu. Alat dia tu, kalau kat China, dia kat belah sini. Dia belah sini. Rapat dah.
buka. Dia belah sini. Bila aku tunjuk, memang kat situ kita orang tak ada apa-apa. Wiring kosong. Kalau kat dorang dah ada adapter dia. Dia macam ada benda petak tu kan. So kita beli yang benda tu, kita cocok kat dia, bateri terus memang terus run. Tapi ni tak function. So kalau nak tunjuk video speed, motor ni speed dia anggaran aku 16 dalam tangan. 16 dalam tangan. Bonus 17, 18 bonus. Aku buat video sikit lah nanti. Tengok dia punya GPS jalan macam ni kan. Tapi tu lah risiko lah benda tu. Aku jalan sempit sini, malam macam ni okey lah kot. Tapi anjing pula. Anjing betul lah. Tadi aku try kejap tadi test. Anjing pun ada. Tu jadi risiko aku. Aku nak kena pergi highway, nak kena run. Aku pula kerja seorang-seorang. Nanti bila jadi apa-apa masalah, tak ada siapa yang nak bantu. Lambatlah bantuan tu nak tiba. Aku nak depo rumah aku, dengan ada anak-anak lagi. Member mungkin dah tidur. Malah nak kacau member. Kalau kita ada partner senang. Maknanya kita pergi, kita ada kawan belakang. Apa-apa rosak ke apa ke, kawan boleh tolong. Ini aku buat seorang-seorang. Kerja seorang-seorang, cari barang seorang-seorang. Ni angkat bateri tadi ni. Mak ai mengah mat. Ini pun tak susun betul lagi ni. Dah jadi bodybuilder. So jadi aku try lah run. Kita bagi tengok daripada kosong ke 100 GPS, 110 ke, macam mana dia punya pergi. Kita tengok dia punya top pagi pun dah seronok lah. Aku macam aku punya peribadi aku tak suka motor ni nak sampai 220 sampai 240. Tak nak. Aku suka kosong ke 12 tu. Dia cepat. Itu seronok. Bagi aku benda tu dah seronok. Kalau dapat 15, 16 tu dah cukup dah, laju sangat. Cepat. Sekarang ni misi aku, kita nak laju 15, 16. Dia cepat dan jimat dan range boleh dapat jauh. Kau tahu ambil Ziho. So bateri Ziho pun tak sampai. Kalau aku nak tunggu bateri sampai, lambat pula video ni aku nak release kan. Tapi tak apalah, aku bagilah video sikit. Aku try run je kan. Aku nak kena pasang indicator bateri. Aku dah belilah yang asing ni. Indicator bateri at least dia kena ada lah wajib. Kan bawa-bawa bateri tak ada kau tak tahu. Macam EM150 ni tak boleh tengok kat Bluetooth headset. Kalau yang APT tu dia boleh tengok kat headset. So jalan nak tengok headset, nak tengok bateri boleh lah. Jadi tak boleh. Nanti aku rajin-rajin ni esok lah. Dah malam lah, pukul 1 lah. Semangat lah. Kerja dari pagi, malam seorang je ni. Macam orang tak betul. So esok kita sambung, kita pasang indicator bateri. Tu kena buat kerja customer lah kan. Nanti ada masa baru kita cari cara macam mana nak runkan speedo dia dengan bateri dia dengan cara yang betul. Tapi kalau aku pakai bateri 84H, baterinya penuh 198 volt. So indicator bateri tu dah tak dapat baca. Walaupun dapat baca pun, bateri tu dah tinggal sikit pun dia masih persennya banyak. Sebab kalau 72 volt, bateri paling low 65, 66, 67 volt. Kalau 84 volt, penuh dia 198. Paling sikit dia 77 volt. Kalau 77 volt dekat 72 volt, dia masih ada lagi 40%. Tapi kalau baca dia dah habis lah. Sabar sama esok lah. Aku mau lapor nak makan jam. Kemas, matikan PC. Kita teror lah kan. Aduh, aku lupa buat GoPro lah. Aku dah siap-siap tadi. Aku tak bawa. Aku rekod guna apps lah ni. App GPS. Mari, jom. Ni aku try tarik kejap. Nanti naik flyover. Lepas aku tarik balik.
Okay geng, aku dah naikkan dia punya RPM 1009. So kita tengok nanti padu tak padu. Ini aku tak nak tinggi-tinggi sangat ni. Ini kalau aku lagi tinggi lagi padu, tapi aku rasa takut kong. Kita bukannya nak berjaya sangat laju kan. Kalau aku nak betul-betul laju ni aku naikkan. Tempat lain semua aku naikkan. Tapi ini kita santai-santai saja. Jom kita try. Aku target dalam 15, 16 dah cukup dah. Satu bukannya aku bawa 16 pun selalu. Main town 110, 120, 2 minyak balik. 13, 2 minyak balik. Nak ke mana dah laju? Janji selesa. Aku nak spek motor sekarang ni, aku lebih pada selesa dengan pickup saja untuk setup town. Jom kita try. Aku macam berat juga nak try semuanya. Aku dah jumpa dah holder 360 aku. Jomlah kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Misi kita try tengok berapa speed boleh dapat. Tapi ikutkan ni aku tak buka maksimum sangat lah. Sebab kita buat motor ni ikut target. Kita tak nak over sangat. Cuma kita try target. Dapat 16, 15, 16. Okey dah. Sebab bukan nak laju-laju sangat. 16 pun dah laju sangat dah sebenarnya. Ikutkan pun dah laju sangat dah. Kita torai. Santai malam ni. Kita pergi Rosyamat. Nak beli pari. Harap-harap ada lah pari. Pari bahagian tengah-tengah dia tu. Tak nak belah tepi. Tak ada daging. Dagingnya sikit. Ambil yang tengah-tengah. So kita cari extra jaws. Kita carilah apa yang ada. Pulas break aku sempak je girang lah. Di ufuk kemauan, tahukah keindahan kebahagiaan. TV ni boleh pasang radio boleh, Bluetooth daripada handset, play video. Play video tengoklah daripada meter apa yang korang beli. Apa yang korang beli. Bawa motor EV sunyi sangat. Sunyi sepi. Itu kadang boleh hayal kau meroyan tak apa, naik motor malam-malam. Meroyan. Jari cakap, aku nak pergi mana tadi? Aku nak kat mana ni? Aduh, terlajak pula. Boleh jadi. Aku pernah jadi. Santai kawan, lagi santai kawan. Oh, bang. Pakai rim 14 kan. Jalan macam ni steady geng. Dia tak macam 12.
14 memang steady. Banyak show 14 oh. Lepas ni kita racun rim 14 oh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, aku tekan mode berapa pun tak tahu. Kita tak function. Jom, gila. Sampai lah. Benda yang dicari tak ada lah. Dia kepak-kepak je dah tak suka. Dia ada potong slide yang panjang. Tak pula. Tak pula. Dengan breaker boleh cut off pula. Bari tak ada pula. Cek kambing. Geng, king crab. Ini king crab. Yang ini di Alaska. Ini yang sedap ni. Ini rasanya lain, ini rasanya lain. Ini yang tangan dia je. Tangannya je yang 400 lebih. Belum masak ni. Kena masak, tak pandai, hangus 400. Ni tangannya je. Kalau badannya macam mana pula? Mantul. Mampai harga bangsawan. Okay, alhamdulillah. Itu je lah. Aku test. Dah test Brembo main bracket sampai. Brembo mantul. Mantul lah. Okay geng. So motor speed motor tu first aku buat dia mati 1.4. Dia mati dalam 1.4 sebab dia cut off. So bila aku buat lagi sekali, aku naikkan cut off dia dalam 100 lah. Teritori 1008. Kalau tak aku naikkan 1009, dia boleh naik 15. 15 aku try, aku pakai mode 2 lah. Pakai mode 2 sebab aku boleh tarik, aku tengok dia punya koyak kurang. Aku malas nak ulang-ulang sebab aku nak jalan jauh, nak pergi Rosyamat kan. Aku try sekali, lepas aku dia asal macam tak boleh pergi sangat. Lepas tu bila aku berhenti off lah, aku try mode 3 baru dia pergi. Aku malah rekod dah. So bila dia sampai 1.5, breaker tu tendang, dia off. Aku pakai breaker kecil tu 250. Alamak tak ada, simple lah. Sepa tu mungkin. Aku pakai 250. Biasa kalau aku buat kat motor memang aku pakai 250. 250 breaker tu kan, 250A. So bila kita buka 300, 320, 340, bila dia dapat top speed dia memang tendang. Benda tu aku lupa sebab aku malas nak buat lain sangat. Aku rasa lah kalau aku buat, aku tukar breaker tu mode 3, aku rasa 16 boleh jejak, 16, 17 pun boleh jejak. Tapi ni tahap selamat lah, yang selamat ni. Selamat pun tak tahu selamat sangat. Bila bola lenjan ni tu dia kong lah. So dengan misi aku 15, 16, dapat 15, aku tukar breaker dapat 16 lebih tu. Tapi aku malas sebab misi aku bukan nak untuk laju. So aku nak buat long, nak pick up sedap dengan long. So untuk masa sekarang ni BT aku sangkut kat warehouse kat China. Ada sikit isu kan. Biasa BT ni memang susah nak buat masuk. Bila nak tunggu dia sampai, aku rasa lambat sangat.
Asalnya awal bulan sampai target. Lepas tu delay ke tengah bulan. Ini aku suruh hujung bulan dah. So aku malah nak tunggu lama-lama. Aku habiskan video kat sini lah. So kita akan buat satu lagi video. Kita tengok range untuk bateri 130H. Aku pakai 72 volt Ini sekarang 84. So aku akan pakai 72 volt. Aku nak tengok range untuk 130H ni berapa jauh tu boleh pergi. 130H ikutkan minima pun boleh dapat 200 kilo tau. Tengok cara bawa 200 kilo. So dapat 200 kilo tu aku rasa dah okey lah. Tapi kalau kau pandai bawa lagi, boleh dapat 240, 200.5 pun boleh dapat. Tengok cara bawa dan tengok tune. Andai kata kau pakai 130H, tapi output current kau batas sampai 600 atau 500, dia akan cepat habis lah. Dia akan cepat habis. Andai kata kau pakai 130H, kau pakai output current cuma 100 atau 200.5 atau 300, dia akan lebih jimat daripada yang 600 kau buka tu. Dia lain tu cara bawa, lain kau pikun, lain yang jarak kau akan dapat. So untuk video kali ni mungkin sampai sini. So bateri aku tu aku akan buat lah. Tunggu next video aku akan buat. Tunggu barang sampai lambat sangat. Ada sikit jajan lagi nak tunggu sampai, cuma malas pula. Tapi untuk rim 14 untuk rim 14 aku cakap dengan korang rim 14 pakai memang best gila kan. Dia rim 12. Okay, kau pakai rim 12 dengan rim 14. Kau masuk lubang 1 inci atau 2 inci, dia punya masuk rim 12 lagi dalam dari rim 14. So 14 ni rotation bulatan dia untuk sekilo andai kata 50 kali pusingan. 12 tu dalam 80-90 kali pusingan. Dia beza lah. So untuk 14 ni memang best gila. Best. Macam kau bawa motor lah. Memang kau bawa macam 1.3, 1.2 kau minta dengan sebelah. Steady geng, steady. Dengan motor Zeho ni dia body dia agak besar, chassis dia mantap, dengan ruang bateri yang besar, dengan ruang untuk controller pun agak ada ruang. Antara motor yang best untuk masa sekarang aku buat video ni memang dia lah. Lepas ni laku lah dulu. So masa sekarang ni aku dengar orang order dah start sebulan tu sampai. Tak tahu lah. Sebab dia boleh masuk di 14. Itu one shock tu sebenarnya. So mana-mana supplier yang nak buat masuk EV tu kan, korang buat masuk lah di 14. InsyaAllah laku motor. InsyaAllah laku motor. Sebab rim 14 memang best. So ni nantilah esok aku review sikit. Ni anak buah aku ramai datang ni. Ni ada lagi sebetulnya keluar-keluar main bunga api Raya Haji kan. Aku layankan diorang jap. Esok aku buat video sikit untuk bagi detail sikit lah. Nak buat video sekarang kena gangguan lah. Layan jap diorang jap. Aku nak buat video penutup untuk projek ni kan. Tengah nak projek, orang Roger nak jual motor Zeho second, baru pakai sebulan, harga ngam. Belilah, apa lagi. Orang kata alah Roy, 1.5 je boleh pergi, tak laju lah, 1.6 kan. Kau tengok je aku buat video, aku buat 200 GPS kat motor ni. Syuk dia, yang ini pun mula habis. Kau nak minta video baru dah. Koyak lah kawan ni. Aku nak try. Ni dalam perancangan lah. Aku nak try 8,000 watt rim 14 atau 6,000 watt rim 14. Aku rasa 6,000 watt pun dah cukup lah. Dah cukup padu lah. 8,000 watt ni dah laju sangat. Kita cari yang 7 wire kan. Wah, nice. Tengah tunggu motor ni. Kata dia tunggu sini. Jangan kedengkari sudah.
Kat Syaleh. Hentian bas Smart Syaleh. Bas berhenti sini, Dul. Aku berhenti kat bas stand ni. Motor sudah mari. Nombor plate sama akulah, NV. Sama lah. Kita racun jap motor ni pula. Next project. Okey, sambung sikit lagi ya. Inilah mana yang nak buat stage 1. Stage 1 tu motor Ziho. Barang dah sampai. Ni ada fork. Barang tak banyak sangat pun. Adalah sikit-sikit jajan. Ni swing arm bawah ni. Ini pun controller dia. Untuk Ziho. Ini aku kata breaker aku pakai. Dia 250. Bila dia lebih sangat current masuk, lalu dia akan tendang lah. Dia akan pas. So matilah motor. Habis nak pakai besar mana? Nak kena pakai yang besar je ni, 300A. Nampak tak? Ada tulis tu 300A. Kalau pakai ni, boleh dapat 17. Tapi kita bukan nak laju sangat. Apa lagi jajan aku ada ni? So ini pun sama controller. Untuk Ziho. Ini datang tak ada wire, terus cocok je. Senang betul Ziho korang semua barang PMP Ni Brembo. Ni controller 150. Ini unlock punya. Padu punya ni. So mana yang kata alah 15 16 tak laju lah. Kau pakai ni. ND 84 volt. 84 ni voltage 1800 ni 1800 ni mana output current dia. Dia boleh bagi 1800. Kau masuk dekat hub 14 inci tu, mau lompat-lompat lah kawan tu. Ni pun ada lagi. Nak yang power-power kan. Nak laju hari ni ada barang-barang laju. Nak bagi power gila punya. Ada modal lagi. Ambil yang macam ni. Ni berapa pula? Ini baru tau. Harga mampoi. Ini 84 2200. 2200A boleh keluar output current. Menjerit. Ini fast charging. So adalah jalan-jalan. Okey, ni rim. Ini rim 12. Nak jalan air. 7 wire 3000 watt. Ini 14 inci. Ini 6000 watt. Wire berbelanja sikit. Ni rim-rim mana sikit-sikit tu ada. So mana yang nak buat motor, boleh datang ke Roy Garage. Roger aku. Hari 5 Raya Haji. Pagi dah settle. Petang buat kerja sikit lah. Ni jajan aku ni untuk dis belakang. Dis depan MVX X-Max punya size lah. Tapi rimnya 300mm. 300mm aku tak tahu muat ke tak. Nanti aku beli 300mm rugi je, tak boleh pasang. Sebab takut 300mm dia sama besar dengan rim. Takut Brembo ni tak muat. Tengok ni pun Brembo pun dah tak banyak ruang sangat. So terima kasih mana yang tengok video. Ni ada lagi sebiji on progress. So terima kasih mana yang tengok video. Yang tak sabar nak tengok video aku baru. Aku sekarang ni agak busy sebab aku buat kerja seorang. So aku pun akan datang, insyaAllah ada rezeki. Tunggu bengkel Roy Garage kat sini. On progress. Rumah dah nak siap. Bengkel siap. Baru syok buat kerja. Lapang. Aku nak buat studio. Macam korang tengok video Vietnam dah buat cantik kan. Pasang dalam studio cantik lah. Aku jealous betul lah. Aku nak buat macam tu. InsyaAllah rezeki aku akan buat sana. Aku kena cek bekerja lah seorang. So kurang-kurangnya kena seorang lah untuk bantu aku buat kerja. Aku dah penat dah. Tak ada aku nak kerja seorang-seorang. Mental koyak oh. Kerja banyak. Kau seorang penat lagi. Ni bateri Roy Garage sudah samari. Mana-mana yang nak bateri tu 84 65H. Mana-mana nak bateri tu beli Roger. Dah lah. Makan daging banyak, cakap banyak, mengah aku. Terima kasih. Assalamualaikum.